Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera pada semua fighter-fighter kolam pancing balong asin. Okey, hari ni bertarikh 1 hari bulan 2 hari Jumaat 2026. Pukul 6.46 minit. Ikan sebanyak 1 tan pun dah sampai lah. Total ada 4 tong. Nanti kita akan bagikan untuk kolam 1, 2 dengan 3. Kolam 2 dengan 3 ikan akan dilepaskan belah belakang lah. Okey, untuk game 5 hari bulan 1, game RM21,111, 120 ranking, yuran RM80 je. Okey, ikan total 1 tan, 4 tong lah. Okey, sekarang kita buat pelepasan untuk kolam 1 pula lah. Sekarang pukul 7.02 minit. Tong pertama. Ikan semua kali ni semua saiz lah. Semua saiz. Open banyak, dan ranking banyak. 28, 29. Ya. Tong kedua pula. Tu ikan semua ikan baru, ikan fresh lagi. Tak kena mata kai ya. Yang mana bangau lagi tak tahu. Kena tukar umpan lah macam tu. Ikan semua saiz elok lah. Saiz semua 3 lebih, saiz open. Tempat tidur banyak. Ya, yang mana tak booking lagi untuk kolam 1. Napak pun dah habis ya. Yang mana tak booking lagi boleh. Okey, sekarang kita buat pelepasan untuk kolam 2 pula lah, belah belakang. Sekarang pukul 7.32. Tong pertama. Ikan semua saiz elok, ikan baru lah. Tak pernah kena mata kain, ikan lawa lagi. Tu dia punya saiz. Oh, ikan open. Ikan ranking banyak lah. Kita main kat minggu ni pun atas daripada 25. Okey, ni tong besar. Tong penuh. Bah. Padat lah tong ni. Ikan gila-gila saiz semua. Ikan semua ikan baru lah. Bukan ikan second ke. Ikan dah kena mata kain. Okey, sekarang kita buat pelepasan untuk kolam 3 pula. Sekarang pukul 7.34. Tong pertama. Pertama ikan semua saiz cun lah. Semua saiz elok. Okey, tong kedua pula. Tong full padat. Bang. Bang. Padat lah tong ni. Tong besar. Ikan semua ikan-ikan saiz tu ikan 5 kilo. Ikan semua ikan ranking lah untuk minggu ni. Tu 5 kilo. Saya 5-4 pun banyak lah. Ikan open pun kita top up banyak kali ni.